Orang kita kat dalam Malaysia ni, bila ada duit lebih sikit, dia akan buat apa? Dia beli kereta mewah, dia beli rumah besar, dia beli jam branded. Itulah penyebab kenapa ramai rakyat Malaysia pada hari ini ada masalah kewangan. Lepas kami berbincang dengan tim Car Dreams ni, baru kami perasan rupa-rupanya ramai pemilik kereta mewah dekat dalam Malaysia ni, lepas beli je kereta mewah, terus ada masalah sikris dan juga sitos. Ramai je yang mampu beli dulu, tapi lepas tu sangkut bayar tiap-tiap bulan. Kemudian nak jual susah pula, harga kereta tersebut dah jatuh harga dengan sangat teruk. Daripada membeli lepas tu menyusahkan diri kemudian hari, ramai tak tahu sebenarnya boleh je nak sewa. Kalau sewa kereta, tak payah risau nak bagi income dokumen, tak perlu nak risau pasal harga kereta turun, tak payah fikir pasal harga repair-repair yang mahal-mahal, tak payah nak tanggung loan bertahun-tahun. Dengan sewa kereta ni juga, kita boleh claim tax sebanyak 24%. Guna sikit, claim pun sikit je. Sini kita akan tunjuk comparison bagaimana pengiraan dan juga sewa. Kalau sewa kereta mewah ni boleh buat korang berjimat, jadi kenapa lagi nak pening kepala pasal loan? Sebab apa? Lepas 3 bulan korang boleh return je kereta ni bila-bila masa. Cuba tanya diri korang sendiri, kalau korang mampu pun beli kereta mewah ni, adakah korang akan pakai kereta mewah ni setiap hari selama 365 hari setahun, ataupun berbaloi ke bayar loan tinggi selama bertahun-tahun?